Ya, nak bersama saya Helmi dan macam aja nak main di Jam ni, Jam seperti yang korang nampak hari ni, aku seorang. Syahid tak ada. Sebab Syahid dia macam ada masalah sikit. Masalah apa tak tahu, tapi kejap lagi dia sampai lah. Dia macam sampai lambat sikit lah. So, sekarang ni aku ada dekat MCPA. Okay, hari ni kita akan macam buat liputan rasmi. Tak ada rasmi pun, liputan lah. Untuk ada gig apa yang nama gig tu? Aku lupa nama gig tu. Ada lagi tu. Hari ni ada Bumpface, The Times, Couple, ada Selamat Pagi Gadis, ada Bintang Batu. So kejap lagi kita akan gig close up Bintang Batu dengan Selamat Pagi Gadis. Aku seorang lah. Aku akan tanya diorang seorang. Tengok aku mampu tak seorang-seorang. Aku rasa tak mampu kot. Jadi kejap lagi Syai datang, InsyaAllah dengan Syai. So inilah dia. Hari ni kat MCPA. Tiket harga RM18. Siapa yang tak datang tu memang rugi lah. So kita jumpa kejap lagi ya. Bye bye. Bersama saya Helmi dan kami Bintang Batu Jam ni Jam ya, sekarang hari ni kita orang ada MCPA dengan Bintang Batu. So, kenalkan diri korang. Saya Roland, main gitar. Saya OP, drama. Saya BF, gitar. Dong. Dan saya Farhan. Gendang suara Ni gendang suara dari drama. So, tadi korang boleh perform kan? Best tak? Dahsyat lah. Kawal lah, kawal. Seni tu. Kawalan ketat lah. So, nama Bintang Batu tu datang dari mana? Datang dari langit. Sebab bintang, batu kat tanah. Jadi sebenarnya kita ambil belasah je. Sebab dah tak tahu kan? Tak ada nama kan. Dia bukan pasal rockstar tu. Tidak. Kita orang hanya orang biasa. Secara tak sengaja. Betulan. Okay. Nak buat tak bintang. Mula buat tak bintang. So macam ni tubuhnya Bintang Batu? Tubuhnya Bintang Batu sebab kita orang ni dah lama main. Tapi projek band asal. Projek band lah kan. Lepas tu kita orang macam tak ada projek nak buat, saja buat macam tu lah. Suka. So dah berapa lama Bintang Batu ni dia? Lebih kurang setahun. Lah. So perkembangan baru macam mana? EP baru ke apa ke? Badan kita orang makin kembang. Buat saya je kat sini. Makin kembang atas punya. Betul boleh tanya. Perkembangan terbaru kan. Sekarang tengah nak release apa ni second EP kan. Kita nak buat jadi package kan. Jadi package untuk second EP lah. So far tengah produce lagi lagu untuk akan datang. Okay. So ada pesanan macam ni nak contact korang? Space. Raja MySpace. Yang dia Raja Online. Okay, kalau nak contact kita orang boleh pergi www.myspace.com/bintang-batu. Bintang Batu Bintang Batu sambung. Kat situ ada semua nombor phone. Ada apa contact lah, boleh direct contact kalau ada apa-apa lah. Alamat rumah ada. Nombor telefon rumah, nombor IC tak ada. So akan masukkan nombor IC beserta nombor plate kereta. Okay, so pesanan terakhir untuk mana kita ada peminat kan? Korang pesanan untuk kawan-kawan support our local scene. Support semua orang. Dan paling penting support Jam ni Terima kasih ya. Tu ada orang nak edit dia apa tadi Okay, kita kembali lepas ni lah dengan Selamat Pagi Gadis lah. Ya, bersama saya Helmi dan kami Selamat Pagi Gadis, Jam ni Jam sekarang kita bersama dengan Selamat Pagi Gadis lah. So, korang kenalkan diri korang. Okay, korang kenalkan lah. Saya seasonist, bassist. Saya Apik, main first guitar. Saya drama Azizi. Saya Tatiana, vocalist. Saya Tepet, main rhythm, sessionist. Saya Afiq, sessionist keyboard. Okay, so first tadi gig best lah. Best gila. Best gila, best.
Semua singelong lah. Agak menggairahkan lah. Menggairahkan. Fun. So, okay, Selamat Pagi Gadis ni mana dapat nama Selamat Pagi Gadis? Hati. Dia macam ni lah kan. Dulu masa time after SPM tu, time tak ada kerja semua tu kan. Cari kerja. Cari kerja lah internet kan. YM. Lepas tu macam orang selalu greet macam tu lah. Pasal selalu online 3 pagi macam tu kan. Selamat Pagi Gadis. Macam best je kan. Lepas tu dia dah nak form the band macam tuan dah pilih banyak gila lah kan. Apa? Roket. Kinetik hati. Ni Pocketku suka hati. saya gembira lah. Basikal ku di atas Saya pagar. saya gembira tak tipu lah. Tapi itulah last Selamat Pagi Gadis juga. So, Saya tak ada lagi. Selamat Pagi Gadis ni dah berapa lama lah? Itu bukan? Dalam bulan 6, 7 lah. Tahun ni? Tahun lepas Tahun lah? lepas. Tahun ni pun tak sampai bulan 6. Nak cakap tu. Kira nak anniversary kat Concord. Oh. Okey lambat datang lah. Okay, genre muzik korang? Pop kot. Pop Melayu. Alah. So, Garaj. Garage lah. Pop garage lah. influence korang? Banyak lah abang. Masing-masing taste lain-lain lah. Kan. Bergabung pun jadi lah Selamat Pagi Gadis. Oh. Muzik Selamat Pagi Gadis je. Tak nak cakap. So, perancangan terdekat korang masa depan macam lepas ni nak buat EP ke? Okay, maknanya kita dah keluar 3 lagu. So nak keluarkan EP takkan nak buat 3 lagu kan. So itu mix yang lagu-lagu baru nak bagi cukupkan 5 lagu. Nak keluarkan EP tu orang yang tajuk Kinetik Hati. So dulu lah yang Nabil sekarang belajar kat OC. Kau tunggu dia balik bulan apa? 7. 7 dia kembali bulan 7 ni. So lepas tu orang komitmen untuk nak buat EP tu lah. Oh, okay, bulan 7 baru nak buat. Oh, okay. So, macam mana nak contact korang? MySpace? MySpace lah. Tukang www.myspace/Selamat Pagi Gadis. Ya, Selamat Pagi Gadis rapat-rapat. Dah bagi dia dapat. Rapat-rapat. Okay, so kata-kata akhir untuk friend. Selamat Pagi Gadis lah selalu. Selamat pagi lah. Tapi Syamil. Syamil.